Dua ulat teksi berani mengambil risiko apabila sanggup menggunakan kereta milik isteri mereka bagi menawarkan khidmat kereta sewa haram demi mengaut keuntungan lebih. Tindakan itu bagaimanapun memakan diri sendiri apabila mereka ditahan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam obhas ulat JPJ di Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Ketika disoal siasat, salah seorang daripada mereka mengakui kereta milik isterinya itu baru saja dibeli sebelum dijadikan teksi haram olehnya. Sementara itu, seorang lagi ulat teksi yang ditahan mengaku dia yang baru pertama kali terlibat kegiatan itu sanggup menyewakan sebuah kereta dengan sewaan RM460 seminggu bagi tujuan menjalankan kegiatan teksi haram berkenaan. Pemandu itu mengakui dia baru kali pertama menjalankan kegiatan itu di lapangan terbang berkenaan. Pengakuan itu dibuat di hadapan pengarah kanan penguasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan, selepas operasi ulat teksi di Terminal 1 KLIA hari ini. Muhammad Kifli menjelaskan ulat teksi berkenaan boleh dituduh mengikut Seksyen 227 APAD 2010 dan antara hukuman yang boleh dikenakan termasuk melucutkan hak kenderaan berkenaan. Selain itu, Muhammad Kifli berkata pihaknya telah menempatkan seramai 14 orang pegawai JPJ di stesen penguasa SPK KLIA termasuk anggota penyamaran di Terminal 1, Terminal 2 KLIA bagi membanteras kegiatan ulat teksi.